Kita ada cruise shifter DIY. Nampak ni, buat sendiri je. Wayar-wayar, glue gun, apa semua. So, buat sendiri je. Orang kenal saya sebagai Kit. Panggil saya Kit je lah. Motor dekat depan abang ni, motor apa ni bang? Ini R25 V2. Untuk bahagian depan, kita start pada bawah dulu lah. So, kita dah tukar caliper SMRT punya dengan brake hose Omorin. Ada winglet R15. Kita masuk ke R25. Ada winglet macam Panigale juga. And then, untuk bahagian kepala, kita ada buat tampal wrap carbon kat sini, ada LED. So ni adalah running LED. Oh, LED warna biru. Dekat depan juga kita ada tampal sticker wrap. So, nampak macam S1K sikit lah. Dia akan terbelah tengah ni. Jarang lah orang pakai side mirror motor-motor macam ni. Kita biar motor laju, side mirror kena ada. Kita dah pasang Brembo Corsa Corta 19. Tapi yang ni bukan original. Yang ni kita beli pun dekat China. Dekat Tabau. Lepas tu ada brand VRX kat sini untuk cap preload dia, fork preload dia. And then ada satu barang lagi kat sini, nama brand dia 1KS. Saya dah buat batik kat sini, fuel tank cap racing. Kita dah tukar exhaust full system. And then kita tukar exhaust Akrapovic yang jenis panjang punya. Kita ada pasang harga R1, Olin punya suspension, rim RCB original, size dia 50, depan 30. Eco ni dia tak sama macam Eco R1M yang biasa korang nampak dekat R25 yang diorang pakai. Sebab yang ni dia boleh cabut. And then satu lagi dia ni slim. Dia tak tebal. Biasa yang korang tengok tu dia bulat sikit, yang ni dia tajam. Dia ke atas. Okay, so dekat bahagian sini ada satu je benda yang paling best. Kita ada cruise shifter DIY. Nampak ni, buat sendiri je. Wayar-wayar, glue gun, apa semua. So buat sendiri je. Function dia ni up saja, down tak ada. Function dia untuk potong api. So bila kita naik gear, dia akan potong api untuk matikan motor beberapa saat. And dia baru boleh masuk gear. So macam tu lah function dia. Jadi apa next project lagi untuk motor ni? Ok, untuk next project pula untuk motor ni, kita nak pasang long arm, bagi tarik panjang sikit arm tu. And then kita ada buat macam tukar windshield yang tinggi punya, dengan pasang bracket lampu depan untuk R1M. Dan akan datangnya lagi, kita akan convert full kepada R1M. Kita nak belanja bunyi sikit. Belanja bunyi? Okey, boleh. Okay, Kit, boleh belanja sikit quick shifter DIY tu? Dia punya bunyi dia macam mana? Boleh. Okey bang, terima kasih banyak bang. Sama-sama.